Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang operasi lava jatuh car wash yang bertempat di Brazil dan merupakan antara skandal terbesar di dunia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Izzah binti Rosdan. Dan nama saya Al-Amira. Nama saya Yoshita. Nama saya Airin. Nama saya Malis. Nama saya Janani. Baiklah, slide seterusnya. Okey. Baik, skandal ini bermula daripada skandal operasi nilai wang rakyat yang dicuri dan kemudiannya dipulangkan semula, iaitu sebanyak 25 bilion wang tunai real Brazil. Kedua, skandal ini bukan sahaja berlaku di Brazil tetapi sesungguhnya merentasi sempadan Brazil ke 11 buah negara di seluruh Amerika Latin. Akhirnya, undang-undang berjaya menangkap golongan elit seperti menteri dan presiden yang telah kehilangan kekebalan daripada undang-undang. Sebanyak 174 hukuman penjara telah dijatuhkan. Hukuman ini juga dijatuhkan kepada bekas presiden, menteri dan jutawan-jutawan besar. Slide seterusnya. Kronologi operasi ini bermula dengan pihak polis yang cuma menjalankan intipan rutin ke atas seorang penggubal wang haram kecil-kecilan bernama Alberto Yusuf. Namun, kebijaksanaan para penyiasat yang tidak putus asa akhirnya menemui satu penemuan yang sangat mengejutkan. Penemuan tersebut membongkarkan konspirasi gergasi yang berakar umbi di dalam syarikat minyak milik negara Brazil sendiri, iaitu Petrobras. Daripada sebuah stesen cuci kereta yang kelihatan sunyi, terdapat sebuah empayar rasuah yang gergasi. Pada slide seterusnya, impak antarabangsa operasi lava jatuh adalah kritikal kerana syarikat pembinaan gergasi seperti Odebrecht telah merasuah pelbagai pegawai tinggi kerajaan asing untuk memonopoli projek-projek mega. Keadaan ini menjadi sangat parah sehingga Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ terpaksa masuk campur dan mengenakan denda rekod dunia sebanyak 830 juta dolar di bawah Akta Anti Rasuah Luar Negara atas pelanggaran Akta Anti Rasuah. Kesannya, skandal ini bukan sahaja mencetuskan kesedaran ke seluruh benua, malah ia berjaya menumbangkan beberapa kerajaan berdaulat serta memenjarakan bekas presiden di negara jiran seperti Peru. Baiklah, itu sahaja untuk saya. Saya akan serahkan kepada ahli seterusnya. Seterusnya, saya akan terangkan 3 tonggak utama rangkai rasuah, iaitu sindiket sempurna. Pertamanya, Petrobras sumber dana, syarikat minyak negara yang dimanipulasi dan menggelembungkan kos projek. Kedua ialah ahli politik, penerima manfaat, menggunakan wang rasuah untuk kempen pilihan raya dan memperkayakan diri sendiri. Tiga ialah pemberi rasuah, syarikat pembinaan gergasi yang membayar komisen untuk menangani kontrak. Seterusnya, modus operandi, iaitu kitaran pencucian wang haram. Pertama ialah pelantikan politik. Ahli politik melantik pengarah rasuah ke dalam lembaga pengarah Petrobras. Kedua ialah kontrak melambung. Pengarah Petrobras memberikan kontrak pada harga yang melambungkan kepada kartel pembinaan. Ketiga ialah komisen haram. Kartel mencuci wang komisen 1 hingga 3% melalui bank luar pesisir seperti Switzerland. 4 ialah kitaran berulangan.
wang kotor kembali kepada ahli politik untuk membiayai kempen parti mengekalkan kuasa mereka. Seterusnya ialah My Web Day. Syarikat membina kebahagiaan operasi berstruktur Jabatan Rasuah. Sebuah jabatan korporat yang mewujudkan semata-mata untuk menguruskan pembayaran rasuah. Selain itu, mempunyai bajet rahsia antarabangsa sendiri. Seterusnya, menggunakan perisian IT, kas dan nama kod rahsia untuk ahli politik. Saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya, Barisan Penyelamat Institusi Keadilan, The Nine Horsemen, peranan mengendalikan kes di Curitiba, status dianggap sebagai wira negara kerana keberaniannya memenjarakan golongan elit yang selama ini kebal undang-undang. Seterusnya, Pendakwa Raya Del Tanda Laknor, peranan mengetahui pasukan petugas khas, ciri-ciri pasukan peguam muda berpendidikan tinggi termasuk lepasan Harvard dan menggunakan taktik siasatan yang sangat agresif. Senjata siasatan, taktik agresif membongkar rahsia. Tawaran pengakuan, Delaca Premiada, suspek diberikan pengurangan hukuman sekiranya mereka mendedahkan ketua sindiket. Taktik ini mencipta reaksi berantai di mana rakan jenayah saling mengkhianati demi menyelamatkan diri. Penahanan pencegahan, preventive arrest, suspek kaya dan berkuasa ditahan tanpa ikat jamin untuk menghalang mereka daripada memusnahkan bukti atau menggunakan pengaruh politik ke atas hakim. Seterusnya, berakhirnya era kekebalan bilioner, Kota Pengawal Eksekutif Gergasi Korporat. Panduan penjara berpuluh tahun. Operasi ini mencecah tradisi sejarah Brazil, CEO, gergasi dan ketua syarikat pembinaan yang dahulunya dianggap kebal undang-undang akhirnya diheret ke muka pengadilan. Operasi Lava Jatuh telah mengubah sejarah Brazil dengan membawa ramai individu berpengaruh ke muka pengadilan. Sebelum ini, golongan elit, korporat dan ahli politik sekarang sering dianggap kebal daripada tindakan undang-undang. Namun, siasatan ini membuktikan bahawa tiada siapa yang berada di atas undang-undang. Apabila beberapa CEO syarikat besar dan tokoh penting dijatuhkan hukuman penjara. Peristiwa ini menjadi simbol kejayaan usaha memerangi rasuah di Brazil. Garis masa 18 fasa. Pengepuan operasi. 2014 bermula dari bawah. Fasa pertama bermula dengan perjenayah kelas bahawannya dan pengubah wang haram di stesen minyak. 2015 hingga 2016, fasa erga omnes, siasatan bergerak ke atas menangkap pengarah syarikat Petrobras dan jutawan korporat
terkemuka. 2017 hingga 2018 kemuncak kuasa, fasa doomsday. Siasatan mencapai puncak mutlak dengan penahanan pemimpin politik tertinggi dan bekas presiden. Rangkaian politik elit tumbang. Rasuah ini tidak terhad kepada satu parti. Siasatan penggaikan ahli politik dari semua parti utama. Sasaran utama Eduardo Gunhar, Speaker Dewan Rakyat. Individu yang memulakan memecatan presiden ini akhirnya dihukum penjara 15 tahun kerana akaun rahsia di Switzerland. Sasaran tertinggi gelombang tangkapan menumbangkan presiden. Dilma Rousseff dipecat dalam suasana politik yang dikerukan oleh skandal operasi ini. Seterusnya, Michael Temer terbalik dan disiasat secara langsung atas dakwaan menerima rasuah sesama memegang jawatan. Lula da Silva, bekas presiden yang paling popular, dipenjarakan menghalangannya secara mutlak daripada bertanding dalam pilihan raya 2018. Kesan sampingan lumpuhnya ekonomi negara. Syarikat gergasi dibekukan. Operasi Petrobras dan firma pembinaan utama dihentikan serta-merta. Seterusnya, kehilangan pekerjaan. Projek infrastruktur terbengkalai musnahkan jutaan peluang pekerjaan. Kemelesatan terburuk. Niat membersihkan rasuah secara tidak senjata menyumbang kepada krisis ekonomi terburuk Brazil. Itu saja, saya serahkan kepada kawan saya. Pemulihan aset bersejarah dan denda antarabangsa. Dana awam yang berjaya dipulangkan ke perbendaharaan negara sebanyak $25 bilion. Department of Justice, denda pecah rekod syarikat terbabit membayar denda bernilai $853 juta kepada Jabatan Keadilan Amerika Syarikat atas pelanggaran Akta Amalan Rasuah Asing. Seterusnya. Integriti Hakim Sergio Moro tergugat. Dengan bukti kebocoran, dokumen membuktikan Hakim Moro membimbing pasukan pendakwa seraya secara rahsia dan memberikan arahan taktikal. Ini juga hilang sifat neutral dengan hakim bertindak sebagai pendakwa raya merosakkan proses pembicaraan yang adil. Motif politik pula, maklumat Moro didakwa bersifat politik, khusus untuk memastikan sabitan ke atas Lula dan menghalangnya daripada kembali berkuasa. Seterusnya, sebelum ni, Lula da Silva telah disabitkan kesalahan rasuah dan dipenjarakan menyebabkan beliau tak boleh bertanding dalam pilihan raya pada tahun 2018.
Namun pada tahun 2021, Mahkamah Agung Brazil membatalkan sabitan tersebut kerana terdapat masalah dari segi bidang kuasa mahkamah yang mengendalikan kes itu. Disebabkan keputusan ini, Lula mendapat semula hak politiknya dan akhirnya berjaya bertanding semula dalam pilihan raya. Seterusnya, slide ini menunjukkan bagaimana nasib individu yang terlibat berubah secara drastik. Pada kemuncak operasi Lava Jato, Lula berada dalam keadaan paling teruk kerana dipenjarakan. Sebaliknya, Sergio Moro dan Deltan Dallagnol dianggap sebagai wira yang mengetahui usaha membanteras rasuah. Tetapi selepas beberapa tahun, keadaan berubah. Lula kembali menjadi Presiden Brazil. Manakala Moro dan Dallagnol berdepan kritikan serta kehilangan pengaruh dan kredibiliti. Seterusnya, Langkah berundur hakikat anti rasuah. Walaupun operasi Lava Jato mencapai banyak kejayaan, usaha anti rasuah ini mula menghadapi cabaran selepas beberapa tahun. Mahkamah Agung Brazil membatalkan beberapa keputusan terdahulu, menjadikan pendakwaan kes rasuah lebih sukar. Selain itu, perubahan dalam dasar politik dan pentadbiran turut menimbulkan kebimbangan tentang kemerosotan usaha membanteras rasuah. Organisasi antarabangsa seperti Transparency International juga memberi amaran bahawa legasi Lava Jato semakin terhakis. Seterusnya, pembubaran pasukan petugas Lava Jato. Pada Februari 2021, pasukan petugas KAS Lava Jato secara rasmi dibubarkan. Ahli pasukan tersebut diserap ke dalam unit yang lebih kecil untuk menangani jenayah terancang. Pembubaran ini menandakan berakhirnya salah satu operasi anti rasuah terbesar dalam sejarah Brazil. Walaupun operasinya telah tamat, kesannya menjadi rujukan penting dalam usaha memerangi rasuah di seluruh dunia. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, operasi Lava Jato membuktikan bahawa rasuah boleh berlaku pada skala yang sangat besar dan melibatkan golongan paling berkuasa. Walaupun operasi ini berjaya membongkar banyak kes rasuah dan memulihkan dana awam, kontroversi yang berlaku menunjukkan bahawa usaha membanteras rasuah mesti sentiasa berlandaskan integriti, ketulusan dan keadilan. Seterusnya, Baiklah, pengajaran daripada kes operasi Lava Jato ini adalah kita perlu sentiasa mengamalkan nilai integriti dan kejujuran dalam setiap tindakan. Kes ini juga menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa dan rasuah boleh membawa kesan buruk kepada negara, ekonomi serta masyarakat. Seterusnya, pelajar perlu memahami bahawa setiap individu harus bertanggungjawab terhadap tindakan mereka tanpa mengira pangkat ataupun kedudukan. Akhirnya, kita mestilah berani menegakkan kebenaran dan menolak segala bentuk rasuah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan beretika. Oleh itu, penutup kami adalah sebagai generasi masa depan, pelajar perlu menjadikan integriti sebagai pemegang hidup agar dapat menyumbang kepada pembangunan negara yang bebas daripada rasuah. Itu saja daripada kumpulan kami. Pelajar dapat mengetahui bahawa untuk
berjaya dalam hidup, kita perlulah menggunakan hasil yang sah dan halal. Oleh itu, nilai integriti dan amanah juga supaya pelajar dapat nilai integriti dan kejujuran. Okay. Berdasarkan kes operasi Lava Jatuh, terdapat beberapa pengajaran penting yang boleh diambil oleh pelajar. Pertama, kita perlu sentiasa mengamalkan nilai integriti dan kejujuran dalam setiap tindakan. Selain itu, kes ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa dan rasuah boleh membawa kesan buruk kepada negara, ekonomi serta masyarakat. Seterusnya, pelajar perlu memahami bahawa setiap individu harus bertanggungjawab terhadap tindakan mereka tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Akhir sekali, kita mestilah berani menegakkan kebenaran dan menolak segala bentuk rasuah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan beretika. Selain daripada itu, anti rasuah juga boleh menjadi integriti dan amanah, juga boleh menjadi benteng utama pelajar. Pengajaran paling besar ialah kepentingan menjaga integriti diri. Apabila seseorang menerima amanah atau kuasa, mereka bertanggungjawab untuk melaksanakannya dengan jujur. Oleh itu, kekayaan yang diperoleh secara haram tidak akan membawa kerana kekayaan yang diperoleh secara haram tidak akan membawa keberkatan, malah meruntuhkan prinsip moral diri. Kerana apabila kita melakukan kita mendapat kekayaan secara haram, kita akan merosakkan integriti dan amanah. Oleh itu, kita perlulah mengandaikan prinsip sukar untuk kerana apabila amanah kita rosak, kita susah untuk berpatah balik. Selain daripada itu, keadilan sosial akan terjejas. Rasuah akan menyebabkan golongan yang kaya atau berkuasa mendapatkan kelebihan, manakala golongan yang benar-benar layak untuk memerlukan kekayaan tersebut akan ditindas. Pengajarannya, kita perlulah sedar bahawa rasuah menutup peluang orang lain. Contohnya, jika projek pembinaan seperti yang digunakan daripada projek Odebrecht diambil pembelajarannya, maka kualiti binaan akan terjejas. Itu sahaja. Okay, terima kasih.